Dengan Lisa Mystic lain, dengan Lisa Band lain. Kita jumpa di JB Style, brother. Sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum, Mang. Betul rumah ni lah. Betul ke? Mamang, aduh, takut salah rumah, Mang. Abang ingat salah rumah tadi. Ini rumah Mamang, rumah yang penuh dengan gitar-gitaran. Penuh dengan gitar-gitaris. Oh, dahsyat lah Mamang punya ni efek. Ni ada Ipah. Ada Ipah. Ni gitaris Van Halen. Siap tak apalah. Pokok konten. Saja je kan. Orang tidur tak apa. Cover je muka. Balik kerja ke? Balik kerja. Nak buat. Okey. Mang, selector Mang. Selector volume apa semua. Boleh. Ingat nak bawa pergi Johor ni, konsert Johor ni. Tengoklah Ini yang abang dapat. Itu ya. Mang ni nak praktis, nak try bawa gitar ni. Okey Bang. Abang boleh kalau tukar pick up juga kan? Tukar pick up jugalah, tapi yang leveling semua bisa buat lah. Ya. Kalau tak kursi lah. Abang. Kita buat dengan Mamang je. Mamang pun sedap buat gitar, Pak. Lembut tadi. Sekejap Ini gitar ni, nama dia gitar baung. Eli panggil gitar ikan baung. Gitar ni nanti nak beraksi di JB Style, brother. Okey juga. Kurangkan bass dia, Mang. Lebih kami. Dia kena serai ke belakang, serai ke tengah. Dia kena tukar pick up juga lah, Mang. Kan? Ini nak buat macam ni? Dia nak buat tu. Ya. Bagi tahu Sam, kau nak buat apa? Kau dah buat hari tu. Ingat tak yang kata Rebel yang budak gemuk tu? Afiq dah hantar gitar sini. Afiq yang bagi tahu abang, Mang, suruh hantar sini. Yang ini. Gitar ni dah buat habis, Bang. Dah buat habis gitar ni. Dah buat habis dah? Yang ini nak tukar string dengan dia, bawah ni buzzing tu. Okey. Shoot dari sini nak. Dengan check ini. Shoot dari sini Kadang-kadang dulu. sangkut, kadang tak sangkut. Okey. Lepas tu, siap pandai main gitar ni, dia punya lah ni. Afiq ni ya. Nak pakai mic. Konten tu. Yang ini baru beli. Yang ni nak buat intonation. Kira buat macam level-level macam pun okey lah. Afiq buat penuh. Afiq buat habis. Tengok Apa lah nanti saya tengok. Tali dia dah macam tali Nampayan. narik LCC dah. Cuma nak tu lah. Nak rendahkan. Okey. Boleh ke? Kak bangun tidur ni, Kak. Afi yang suruh bawa sini ni. Saya tak tahu rumah, tanya aja. Afiq tu adik anak saya. oh ya ke? Lah Allah. Lain sangat badan kan. Wah, buat je dengan bajak ni. Saya ada ipar dia. Lah Allah. Ya ke? Kita ni kira sepupu dia punya lah ni. Cuma kalau saya sini macam nak tinggikan sikit, tapi abang suka rendah-rendah. Tinggi tak boleh lah. Tak payah nak macam ni. Tinggi sound dia lagi. Ya. Kalau tinggi macam mana? Sound dia lagi apa? Lagi panjang tu macam mana? Tak pun terlalu luas nak cakap pun. Dah sedar lah.
Itu tak ada rasik sangat. Ni siapa? Oh, okey okey. Kita siapa lagi, Mak? Ha? Kita siapa lagi tu? Banyak kita. Kita orang tak ambil. Kalau biji kita tak, kita tong tak buat? Aduh, lupa nak buat kita tong, Mak. Oh, buat juga. Oh. Tak apa, siapkan ni nanti ada satu kat rumah tu. Ambil vendor ni boleh siap, Mak. Berapa bilik? Ha? Berapa bilik tu? Apa dia? Dalam sehari 2 lah. Saya duduk, boleh? Saya kena check barang dulu. Oh, ya. Besok kan. Jadi selector pot dia apa semua kan. Tengok pot dia tu rosak kot. Okay, hari ni bila rasa bersama macam okey ni. Macam okey lah. Hari tu lagi teruk, tak pumpung. Kan? Nak try lah, nak beli pick up tak mampu. Kan? Nak ambil orang telefon terus. Nak beli pick up tak ada bajet. So sekarang ni saya upgrade dengan Mamang. Saya nak buat gitar ni nanti kat konsert JB Style, brother. JB Style, brother. Buat, tengok main kat sana, bawa gitar ni, gitar Fender bawa, gitar ni pun bawa. Sama ada gitar ni saya main untuk Misa Band ke, atau gitar tu untuk Misa Band ke, untuk Misa ke. Dengan Misa Mystic lain, dengan Misa Band lain. Kita jumpa di JB Style, brother, di Rooftop City Plaza. 28 Jun jangan lupa kawan-kawan dapatkan tiket anda. Support. Okay, Mak. Siapa yang tak support? Ni pun datang ni. Tiket pun nak habis dah. Tiket pun dah 1,000 lebih dah jual. Tempat kapasiti cuma 1,500 orang. Tiket pun dah jual 1,000 lebih. Tinggal dalam 400 lebih lah. Kita habiskan. 70 bulan ni kita nak buat sale. 70 bulan saya turun JB. Kita buat sale lagi. Kasih habis. Kasih sold out. Apa pun thank you JB Style. Kita ni boleh masuk bonet tau. Bonet tak lepas. Tak lepas bonet ni. Bonet tak? Kita ni besar tak lepas bonet. Macam mana macam ni? Tak boleh. Tak boleh patah ni. Jadinya kita terpaksa lah letak di sini. Orang saja duduk di sini. Tadi dah macam orang dah. Nampak? Seorang duduk situ. So okey lah. Nampak? Dah dia.